Isu sebenar apa yang berlaku hari ini? Isu sebenar ialah kita ada seorang Menteri Keuangan yang juga merangkap Perdana Menteri paling tidak kompeten dalam sejarah Malaysia. Lemah. Ekonomi Malaysia berada pada tahap paling teruk. Saya nak bagi tahu orang cemomoh ini apa. Malaysia ni mengamalkan ekonomi laissez-faire. Ekonomi pasaran terbuka. Ekonomi pasaran terbuka ni hukum dia apa? Hukum ekonomi, dia cakap kampung sonang, dia mesti mesin ekonomi ni sentiasa berpusing. Berhenti satu meter kat mana-mana, mampus kita. Makna dia adalah rangkaian mesin ekonomi yang sentiasa berpusing, khususnya untuk menghidupkan domestik, ekonomi tempatan. Apa yang berlaku hari ini ialah kerajaan telah antitesis, telah bertindak sebaliknya. Maksud saya apa? Supaya semua faham, jangan jadi kelas ekonomi. Maksud saya ialah daripada dulu sampai sekarang, daripada luar negara sampai dalam negara, tengok negara-negara yang mengamalkan pasaran bebas. Bila ada masalah ekonomi, apa yang berlaku, Kak? Kerajaan akan mengumumkan projek-projek besar. Tujuan projek besar ni untuk apa? Supaya suntikan dana, akhirnya ambil pekerja, ada orang jual barang, ada bahan mentah digunakan, dan akhirnya sampai ke bawah, enjin ekonomi tu berpusing. Kan? Itu sebab kita tengok baik zaman Tun Dr. Mahathir, 97, 98, ekonomi kita disabotaj. Tapi negara wajib melancarkan projek-projek besar supaya apa? Enjin ekonomi berpusing. Kan itu setiap kali berlaku, baik dalam negara, luar negara atau di mana sahaja, dipanggil stimulation package. Maksud dia package ransangan. Package ransangan ni maksud dia apa, Kak? Daripada ransangan ke pelbagai sektor, termasuk juga kepada rakyat. Itu sebab rakyat dapat duit BRIM, rakyat dapat duit macam-macam ni. Untuk apa? Supaya rakyat dapat duit, rakyat berbelanja. Berbelanja. Beli goreng pisang. Goreng pisang pula akan, orang beli goreng pisang akan beli pisang. Pekebun pisang pun hidup. Orang jual minyak pun hidup. Dia begitu. Pusingan ekonomi tu. Tetapi apa yang berlaku hari ini? Menteri Keuangan paling bangang sekali. Ketika berlaku krisis, dia kejutkan rakyat dengan isyarat yang salah dan dia suruh rakyat berjimat cermat. Betul berjimat cermat, tapi engkau tak boleh kejutkan rakyat. Pertama, tiba-tiba potong subsidi. Ini satu benda bebal, saudara. Sepatutnya kerajaan biar berhutang tak apa. Asalkan domestik ekonomi hidup. Saudara, ini kali pertama dalam sejarah Malaysia, dalam sejarah dunia malah, kerajaan umum potong subsidi secara besar-besaran dalam keadaan sepatutnya diransang benda tu. Dahlah kamu bagi simulation package, duit 100, bubuh dalam IC. Bubuh dalam IC, makcik jual nasi lemak rasa tak duit 100 tu? Tak rasa. Makcik jual pisang rasa tak duit 100 tu? Tak rasa. Yang rasa siapa? Pasar raya. Yang rasa siapa? Kedai-kedai yang ada mesin. Itu bukan simulation package kepada rakyat. Itu stimulation package, kamu suruh rakyat bantu kedai-kedai yang memang dah kaya dan berjaya. Kedua, tiba-tiba tak semena-mena pergi umum pula work from home. Sekarang dah tak berapa bunyi lagi kan? Sebab dah terasa bangang. Dah terasa bangang. Hari tu, tiap-tiap hari, work from home. Pertama, ada penyakit ke? Ada masalah ke? Tak ada. Habis apa kejadah work from home? Saudara, Kak, bila work from home, maksud dia apa? Maksud dia orang kaki tangan kerajaan yang bergaji hidup. Pejabat daerah patut hari tu seminggu paling tidak 5 hari. Sekarang seminggu dah jadi
3 hari. Apa cerita makcik jual kuih depan pejabat daerah? Apa cerita penjaja-penjaja yang ada kaitan dengan orang ramai datang kat pejabat daerah yang akhirnya 2 hari daripada pusingan ekonomi seminggu hilang? Dia tak fikir, saudara. Sebab apa? Dia tak pernah faham pun masalah rakyat. Yang dia tahu kenapa? Dia tahu dia hampir gagal dan dia kena takutkan rakyat. Dia kena bagi tahulah ni. Oh, ini isu besar apa semua. Saudara, dalam isu minyak ni pun pembohong. Saya bagi tahu saudara, pembohong. Ni masalah Anwar Ibrahim. Dulu sebelum jadi Perdana Menteri, buka mulut je bohong, buka mulut je bohong. Sekarang bila dah jadi Perdana Menteri, tutup mulut pun bohong. Tak payah tunggu buka. Kak, saya bagi tahu Kak, pada zaman Pak Lah Badawi, salah seorang yang berguling, kita masa tu PAS pun berguling sekali juga. Sama pada zaman Pak Lah ni kan. Pada zaman Pak Lah dulu kan, minyak naik US dollar 153 ringgit setong. Satu barrel minyak sampai tahap 153 US dollar. Punya tinggi. Tapi zaman Pak Lah minyak paling tinggi berapa? RM2.70. Pak Lah naikkan 20 sen hari tu, kita pun pakat berguling sama baju merah, Ustaz. Kan? Saudara, ketika tu minyak paling mahal dalam dunia. Pernah berlaku bila? Zaman Pak Lah. Zaman Pak Lah. Pak Lah naikkan sehingga RM2.70 dengan memulangkan pada rakyat dengan apa? Potongan duit rotek. Betul ke tidak? Kamu yang dah bayar rotek tahun tu dipulangkan balik kepada akaun bank. Betul? Tapi berguling kita atas jalan. Kan? Dek percaya dengan Anwar Ibrahim ni. Pada zaman Najib Razak, minyak pernah naik kepada RM120 US dollar setong. Tapi ketika zaman Najib, berapa minyak paling tinggi? RM2.30. Najib zalim, naikkan harga minyak, turunlah kita ke jalan raya. Tapi zaman Anwar Ibrahim ni, ketika perang ni, paling tinggi minyak naik berapa? $101. Hari ni minyak berapa? $101. Berapa harga minyak apa di pasaran? RM3.92. Nampak? Apa namanya ni kan bukan ada RM1.99. Saudara. Kerana itu dia sebenarnya nak naik harga minyak, tapi dia nak membangangkan rakyat macam dulu juga dengan perkenalkan sistem kota. Mula-mula kota 300. Lepas tu oleh kerana 90% rakyat tidak menggunakan kota sepenuhnya, maka kerajaan telah mengurangkan kota kepada 200. 2 minggu lepas, Timbalan Menteri Kewangan cakap apa? Nak kaji untuk pergi 150. Maknanya, yang pertama, kau menipu. Bagi tahu saya, mana 90% rakyat tu yang ada balance lagi minyak 200 liter. Satu. Kedua, ialah, sepatutnya, kau kata, saya kena fikir betul-betul. Kamu kata, subsidi ni kerajaan bazir duit. Betul? Kerajaan kena keluar duit. Betul? Kalau orang tak pakai, baguslah. Ada banyaklah lebih, tak bazirlah duit kerajaan. Betul ke tidak? Bukan cerita dia, kau cokek lagi rakyat. Hari ni, saudara, dalam keadaan harga minyak, kita disel antara paling tinggi dalam dunia, RM4.67 seliter. Diesel. Ingat tak Anwar cakap, naikkan diesel, nanti barang akan naik dalam lori akan bawa, lori akan charge kepada harga barang, pengguna akan naik harga. Siapa cakap kalau bukan Anwar Ibrahim? Hari ini apa yang sedang berlaku? Tak kisahlah kamu orang UMNO ke, kamu orang PKR ke, kamu orang PAN ke, siapa pun, harga minyak menghadap minyak tu sama. Sama, kan? Tak ada orang PAS, dia kata, nampak lebay ni orang PAS ni kan, lain pula kiranya. Tak ada. Kerana itu, saudara, ini isu pokok
sebenarnya. Dalam keadaan itu, secara tiba-tiba, dahlah kamu janji, Perdana Menteri, ingat tak, Perdana Menteri tak boleh jadi Menteri Keuangan. Ini janji dia awal dulu. Kau akan berlaku pertembungan, konflik of interest. Tapi akhirnya hari ini, benda yang sama berlaku. Bukan sekadar Perdana Menteri, Menteri Keuangan. Penasihat Menteri Keuangan adalah anak kepada Perdana Menteri. Nurul Izzah duduk mana? Bukan pejabat yang sama. Sesedari yang saya hormati sekalian dan malapetaka, sepatutnya kita nak tunggu kerajaan ni umumlah stimulation package supaya kontraktor-kontraktor daripada G7 sampai G1 ada kerja, supaya bila ada kerja berlakulah pengeluaran duit, akhirnya hidup rakyat boleh machine of economy berjalan. Tapi tiba-tiba persidangan parlimen kali ini, kerajaan mengumumkan apa? Kerajaan mengumumkan pemotongan bajet. Bukan kau nak umum tambah bajet. Kau umum pula potong bajet. Dalam keadaan Anwar Ibrahim baru saja 2 bulan lepas bangga. Umum apa? Kerajaan telah berjaya, lembaga hasil dalam negeri telah berjaya mengutip cukai paling tinggi dalam sejarah Malaysia Merdeka. Ni, hebat dia kan, kutip cukai. Dalam keadaan pelbagai subsidi dipotong. Keadaan yang sama tiba-tiba, bajet untuk rakyat melalui kementerian-kementerian dipotong ikut data yang dibocorkan oleh wartawan, sekurang-kurangnya 8.8 bilion potong. Untuk apa? Untuk sepatutnya. Pertama, kementerian apa yang kena potong tak? Kementerian Kesihatan dipotong 3.06 bilion. Tahu tak apa masalah sekarang ni? Antara, saya tak nak bercakap masalah besar, saya nak cakap masalah kecil. Saya nak tanya, isu ubat. Dulu, kan, kalau orang kampung saya panggil dresa. Pergi klinik kesihatan kan, pergi dresa. Ada istilah sebulan sekali. Sekarang jiran saya bagi tahu. Dia kata apa? Dia mengadu bahawa kena pergi dresa ni 2 kali dah sebulan. Sebab apa? Tak ada lagi ubat sebulan sekali. Ubat bagi 2 minggu. Pertama kau fikir tak rakyat nak berulang klinik kesihatan ni pakai apa? Tak ada pakai kencing dah, kena pakai minyak yang kau naikkan tadi. Kepayahan rakyat ni dia tak fikir. Kan? Yang kedua ialah seolah-olah kau mendoakan rakyat ni mampu cepat. Kang bagi sebulan kau 2 minggu padam rugi. Selalu nampak tak kerajaan ni? Dia dalam keadaan itu pun punya kocokik rakyat, dia potong lagi berapa? 3.06 bilion. Yang potong apa dia? Kementerian Pengajian Tinggi. Pendidikan percuma kau tak bagi. Universiti semua ni teruk macam-macam ni, bajet teruk. Tiba-tiba tengah tahun ni kau potong pula 2.39 bilion bang. MOF, Kementerian Keuangan sendiri potong 664 juta. Kementerian Dalam Negeri, polis ni polis. Malam ni saya pun pelik faham ni. Adakah dia benar-benar dah bersedia nak bertukar kerajaan ke apa? Sebab saya, poin mana pun polis mesti ramai. Bila datang Pahang malam ni, bila polis tak ramai, saya risau. Adakah Cikgu Bat tidak lagi mengancam rejim ini? Ataupun rejim di Pahang ini sedia untuk ditukarkan dengan rela? Itu tak tahu juga. Polis cakap lah, besok dia di kerajaan, Ustaz ni di esko, Cikgu Kasim jadi esko, so payah kan, Edi jangan kacau-kacau program dia. Tapi kepada anggota keselamatan, saya bagi tahu, saya ni keluar masuk balai ni lebih banyak daripada OCPD masuk balai. Kalau tahu dulu memang aku minta kerja polis, boleh jadi paling kurang OCPD. Polis ni ngadu macam tahun lepas. Uniform ni, allowance uniform sepatutnya awal tahun dapat.
Tahun lepas, punyalah sampai hujung tahun baru dapat allowance uniform. Ini potong, itu potong. Dalam keadaan kena potong, tiba-tiba tahun ni, KDN potong lagi 647 juta. Apa nak jadi? Jadi tak tahulah ini punca, SB tak datang sebab duit claim tak ada. Dia kata, TV Makmur buat live hari ni, kita tengok tang balai lah, kata kan. Wallahualam bisawab. Tapi potong bajet. Mindef potong 500 juta lebih. Kementerian Kemajuan Luar Bandar 571 juta. Kementerian Pendidikan potong 466 juta. Bayangkan budak sekolah sekarang, cikgu sekolah bagi tahu cikgu sekolah lah. Itu tak boleh, ini tak boleh, semua benda kena berkira dengan cikgu. Hari ni potong lagi bajet. Maknanya bulan 7 besok apa nak jadi ni? Kan? Dan Kementerian Digital potong 508 juta. Keseluruhan berjumlah 8.814 bilion. Kerajaan cakap apa? Kementerian Kewangan cakap apa? Menteri Kewangan cakap apa? Kita sedang mencari lagi ruang untuk memotong sehingga 10 bilion. Apa nak jadi? Ini yang isu dasar yang kena dilihat. Kan? Mereka kata jangan cerita isu agama. Okey, baik, tak payah cerita. Isu mencokik atas dunia ni pun kau tak boleh nak selesaikan. Itu kira kasar benar dah tu kan. Isu seharian hidup kita kau tak boleh selesaikan. Saudara yang saya hormati sekalian, namun jauh daripada itu, saya nak mengajak saudara berfikir satu aspek yang lain dalam bab ekonomi ini.